Trivia Marine Biology. Apakah nama kawasan di mana air tawar dan sungai bertemu dan bercampur dengan air masin di laut? Estuaries. Estuary, betul-betul. Muara. 1-0. Apakah nama lapisan air laut di mana suhu jatuh dengan sangat mendadak apabila kita menyelam lebih dalam? Thermocline. Thermocline. 1-1. Apakah gas yang paling penting dan diperlukan oleh semua haiwan laut untuk bernafas di dalam air? Oksigen. Oksigen. Adib. 2-1. Sorry. Apakah fenomena yang berlaku apabila suhu air terlalu panas sehingga menyebabkan terumbu karang berubah menjadi warna putih? Acidification. Betul. Salah. Salah. Kita akan Ulang melaksanakan balik. pemberian Ulang hadiah. balik. Apakah fenomena yang berlaku apabila suhu air terlampau panas sehingga menyebabkan terumbu karang berubah menjadi warna putih? Coral bleaching. Betul. Okey, Coral bleaching. 3-1. Apakah nama sel khas yang digunakan oleh obor-obor untuk menyengat? Nematocide. Nematosis. Nematosis. 4-1. Sotong gurita mempunyai kelebihan luar biasa, Sekali. iaitu mempunyai berapa jumlah jantung dalam badan? 3. 3. 2-4. Apakah bahan kimia yang dihasilkan oleh polip karang untuk membina struktur terumbu yang keras? Kalsium karbonat. Osum. Oh, so. Okay. 3-4. Apakah nama organ pada badan ketam yang digunakan untuk bernapis oksigen daripada air laut? Pemenang Oh. tangga ke-6. Start daripada huruf I. Kumpulan Insang. 1. Insang. 4-4. Insang. Insang. Okay. Okey. Yang 1. Apakah jenis tulang yang membentuk pada badan jerung dan pari yang menjadikan lebih ringan dan daripada tulang Katilis. biasa? Katilis. Katilis. Oh. Betul. Ah. 5-3. Adik menang. Ah. 5-4. Oh, 5-4.